Malaysia is where it's all happening now. For 3 consecutive years, the country's rapid economic activity has seen it record a 5% plus GDP growth. Malaysia has embarked on an aggressive economic transformation policy that is increasing wealth for our people, creating a better future for our children, and opening opportunities for local and global businesses. As a nation, we are single-mindedly focused on building an environment of enterprise and value creation. Our rich cultural diversity, a young and ambitious population, world-class infrastructure, and a strategic geographic location make Malaysia the unique place where the best of Asia comes alive. We welcome you to be a part of our growth story. Come and experience Malaysia. We are a nation of endless possibilities. Mungkinkah bersatu kepadanya, ku pohon restu, kembalikan dia padaku. Bisa ketemu lagi tu ya? Nanti. Nisha, pakcik tu tak ada rumah ni. Kami tak ada rumah. Mami rindu sangat dengan Risha. Hanya Tuhan je yang tahu macam mana kecewanya Mami bila Risha akan risau. Tapi Alhamdulillah lah sekarang Risha dah kembali bersama. Satu je Mami nak minta Risha ingat. Walau apa pun terjadi, Mami tetap sayang Risha. Ya, Risha.
Dan Papa nak minta maaf atas apa yang Farah dah buat. Hinggakan Raisya dengan Rish bercerai. Papa kesal dengan dendam yang tak sudah ni. Cucu Papa yang jadi mangsa. Papa minta maaf. Dahlah Tuan Sri. Perkara yang dah lepas, biarkanlah. Apa pun kita jadikan iktibar. Dia dah insaf atas kesalahan dia. Kita bagi dia peluang untuk membetulkan diri dia. Farah mana Farah? Farah dah balik. Dia sedih sangat dengan kematian Zul. Dan dia menyesal sangat apa yang dia buat pada Risha. Mami harap Risha dapat maafkan dia. Mak, sebelum kita berangkat ke kampung, Risha nak singgah rumah Abang Zul dulu. Risha nak jumpa Makcik Zaitun. Papa, Mami, Risha minta diri dulu. InsyaAllah kalau kita balik Risha dulu. InsyaAllah kita dulu. Jumpa lagi. Rish, minta maaf. Rish cerita macam-macam pasal Mak. Rish minta maaf Mak. Rish tak dapat nak jaga Risha baik-baik seperti mana yang Rish janjikan. Rish minta maaf Mak. Sudahlah tu Rish. Jangan diungkit lagi kisah lama, ya. Mak tahu Rish tak salah. Rish pun jadi mangsa, kan? Apa pun sekarang ni, Rish dah diberikan peluang kedua. Jaga baik-baik. Jangan cepat melata. Kena banyak bersabar. Jangan sia-siakan pengorbanan arwah, ya? Baik, Rish janji Rish akan dengar apa yang Mak cakap. Terima kasih Mak. Rish minta diri dulu. Risha, langkah seorang isteri tanpa izin suami haram hukumnya. Tak kiralah atas alasan apa Risha menikah dengan dia, hukum tetap hukum, nak. Bila kita dah menikah, syurga terletak pada suami selagi dia mengikut lunas-lunas Islam. Risha ingat tak pesan arwah ayah? Ketaatan seorang isteri kepada suami akan memberi jaminan syurga kepada ayah dan ibu. Ingat ni, nak? Tahu yang saya nak balik kampung. Mak suruh minta izin. Baiklah, Abang izinkan. Abang sebenarnya nak minta maaf dengan sayang atas dosa-dosa Abang selama ni. Abang menyesal dengan apa yang terjadi semalam. Abang minta maaf. Kasih sayang Abang takkan padam. Dari mula kita kenal hinggalah ke akhir hayat Abang.
Assalamualaikum. Okey. Salam. Saya ada sesuatu nak beri kepada Encik Faris. Apa dia? Datin Dato' minta saya serahkan amanah Cik Bozo kepada Encik Faris. Kalau tak ada apa-apa, saya minta dia. Ayah. Saya minta dia. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum sahabatku. Aku pasti dikala surat ni sampai ke tanganmu, aku sudah tiada lagi dalam alam fana ni. Faris, tak banyak yang hendak aku katakan. Cuma satu perkara yang perlu aku jelaskan. Jujur aku katakan yang aku tak pernah berniat walau sekumit pun untuk merampas Farisha darimu. Ketahuilah sahabatku, Farisha hanya tercipta buatmu. Faris, aku sebenarnya dah tahu siapa bekas suami Farisha semasa kita bertemu di restoran tempoh hari. Aku hanya berlakon untuk menguji sejauh mana kasihmu padanya, dan dari mata lelakiku, aku yakin yang kasihmu padanya masih tetap utuh. Aku yakin tu. Faris, berilah kebahagiaan kepada dia. Sayanglah dia dengan sepenuh hatimu. Jangan biarkan dia menangis lagi. Berjanjilah sahabatku. Berjanjilah. Faris, Farisha, dua nama yang akan sentiasa terpahat di dalam hatiku ini. Wassalam. Waalaikumsalam. Ya. Please. Terima kasih banyak. Tahun lepas user guna ubat gigi sensitif biasa kan? Betul. Ingat ni?
Oh, ngilu sangat tu, tak tahan tu. Lepas tu kamu bertukar kepada Colgate Sensitive Pro Relief? Memang cepat sekali bersan. Sebab ia bertindak pada punca gigi sensitif. Ia membantu membaki gigi untuk kelegaan segera dan perlindungan berpanjang. Lebih daripada setahun semenjak guna ni, tak pernah lagi rasa ngilu dah. Tengok ni, tak ada masalah, ngilu tak ada langsung. Colgate Sensitive Pro Relief, kelegaan segera dan perlindungan berpanjangan. Kini juga dengan formula membaki enamel baru. Colgate, jenama nombor 1 disyorkan oleh doktor-doktor pergigian di seluruh dunia. Rexona dan pasukan Lotus F1 mengutamakan prestasi yang sempurna, gabungan teknologi terbaik dan ketepatan maksimum. Rexona, perlindungan luar biasa dalam saat-saat yang paling penting. Rexona, setia sepanjang hari. Menangi percutian ke Monaco dengan pembelian produk Rexona. Super Best Power. 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 Layari superbestpower.com.my. Alamak, saya ada sisa putih lagi. Masuk. Mungkin tiada yang perasan. Berhenti. Kamu tak sesuai digunakan. Saya dicuci dengan pencuci paste. Sisa putih. Anda patut bertukar kepada Sunlight Lime 100. Dengan City Sunlight, pinggan mangkuk bersih berseri tanpa sisa tidak diingini. Sunlight Lime 100, tiada minyak, tiada sisa tidak diingini. Kuali dan pinggan mangkuk bersih berseri. Jangan lupa untuk tampil cantik, deodoran cepat kering menipuskan kulit buah lengan. Nivea Happy Shape baru dengan 10 khasiat untuk kulit, mengeringkan buah lengan serta-merta untuk kulit lebih cerah atau menipiskannya. Lebih yakin dengan Nivea. Masak nasi goreng guna planta, aromanya lebih wangi. Nasinya lebih lazat. Hanya dengan planta, nasi goreng biasa jadi luar biasa. Bila dia senyum, dunia bagai terhenti. Jutaan mata terpaku. Jutaan jantung berdegup laju. Kerana setiap gram ubat gigi Darlie All Shiny White mengandungi lebih 50 juta zarah pembersih SWA, berkesan menanggal kesan kotoran. Untukmu senyuman putih bersinar, Darlie All Shiny White. Darlie memenuhi segalanya. Cetuskan kemeriahan tanpa henti di Carnival Cyberjaya. Tetapkan janji temu anda pada 5 dan 6 April 2013 bertempat di Persiaran Semarak Api. Keriangan menanti anda di Carnival Cyberjaya Malaysia, the premier ICT hub. Tak ni, apa banyak sangat kerengga dalam kereta Tuan Izzat? Alah, kerengga sikit pun tak boleh. Nama je budak kampung. Ya Allah, ini bukan masalahnya orang kampung ke orang apa. Orang asli kat rambutan tu kalau kena gigit yang kerengga pun menggelejak juga tau. Ni, yang kau bawa rambutan banyak kat bonet tu kau nak buat apa? Aku nak bawa balik KL, nak jual lah terlanjur musim buah ni dapat lebih tau. Lepas ni kalau kita ambil manggis ke langsat ke ni, boleh juga kan? Sudah? Kan? Masak? Bila? Sekarang lah, lepas ni. Kejap lagi? Kau tahu tak sekarang aku buat apa? Dah dekat senja tau. Tak nak lah aku. Mak aku cakap senja-senja aku kena duduk rumah. Anak dara kena duduk rumah. Tak nak, aku malas melayan kau lah. Anak dara kena menakut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Mila, maafkan saya. Saya tahu saya pernah cakap kasar dengan awak dulu. Maafkan saya. Saya maafkan Farah. Farah tahu Farah pernah buat kesilapan besar pada Kak Risha, pada awak, pada abang saya sendiri. Saya sedar manusia macam saya ni tak layak jejak kaki atas muka bumi ni. Tak bati perut. Salim. Tahu tak apa. Jack. Dah lah. Ni macam mana boleh tahu jalan datang kat sini ni? Farah minta dengan Mak Yam alamat kampung Kak Risha. Mula-mula tadi pun sesat juga, tapi bila tanya orang kampung, sebut nama Mak Timah, terus dia bawa ke sini. Dah lah, jangan rasa sedih. Nah, rambutan kampung ni sedap. Terima kasih. Farah, sudahlah tu. Dari siang tadi, Mak Timah tengok Farah asyik sedih, nangis saja. Kenapa ni? Tak payah nak sedih sangat. Tak baik tau anak dara kalau sedih aja nanti muka dia sembab. Nanti hilang pula seri dia. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tidur ke? Kejap lagi. Maaflah kalau abang mengganggu. Tapi abang janji. Abang janji takkan ambil masa yang lama. Abang cuma nak tahu sayang sihat ke. Mak macam mana? Sihat? Saya sihat. Mak sihat. Saya tanya sikit boleh? Kenapa semalam tak bagi tahu saya Farah nak datang sini? Apa? Farah ada kat sana? Dia ada kacau Risha lagi tak? Apa lagi yang dia tak puas hati ni? Awak ni kenapa? Nak fikir bukan-bukan, nak tuduh bukan-bukan. Dia datang sini bukannya dia buat apa pun. Nak minta maaf dengan saya, dengan Mak, dengan Zack, dengan Mila. Risha, abang takkan terima dia dalam masa sekarang ni. Kalau Risha maafkan dia, tapi bukan abang, tak apalah. Risha jaga diri baik-baik. Abang sayang Risha. Assalamualaikum. Habis-habis buat bangai. Kak, maaf Farah ganggu. Masuklah. Masuklah, buat apa terjegat kat situ. Kak, Farah minta maaf ya Kak. Farah ganggu akak je. Sampai Farah terpaksa tumpang tidur kat rumah akak ni. Datang. Tak ada kereta. Kereta mana?
dah tarik semua yang Papa bagi pada Farah. Kereta, duit, kad kredit. Abang Rish pun dah halau Farah dari rumah dia. Nasib baiklah Farah ada duit sikit buat tambang nak datang sini. Tapi Farah tak menyesal pun hilang semua tu. Farah menyesal pisahkan akak dengan Abang Rish. Farah menyesal dengan perbuatan Farah sampai akak keguguran. Betul cakap arwah Zul dulu. Api dendam yang membara dalam diri Farah dan membakar diri Farah sendiri. Sekarang ni Farah dah rasa pada dekat. Mengamuk juga Abang Rish malam tu bila Farah ceritakan semua perbuatan Farah. Tapi nasib baik Papa leraikan. Kalau tak teruk juga Farah malam tu. Kak Su pun kena penampang Abang Rish. Tapi Farah tak salahkan abang pun. Kalau Farah kat tempat dia, Farah pun akan buat perkara yang sama. Kak, kesian kakak. Akak pun kena penampang Abang Rish sebab Farah. Kak, Farah harap sangat akak dapat maafkan Abang Rish. Abang Rish tak salah, Kak. Yang salah Farah. Farah tahu abang sayang sangat akak. Farah tahu Abang Rish tak ada niat pun nak sakitkan hati akak. Semua salah Farah, Kak. Ya, Kak? Kak dah lama maafkan Farah. Wajah yang pudar boleh ditambah seri. Bintik hitam boleh dilitupi. Tetapi gigi yang kekuningan tidak dapat diselindungi. Kini saya temui cara untuk memutihkan gigi saya hingga 1 toner selepas 1 minggu. Ubat gigi Colgate Optic White baru dengan formula penggilap gigi menyelahkan gigi anda hingga 1 toner lebih putih selepas 1 minggu. Saya yakin dengan Optic White, ubat gigi Colgate Optic White baru, gigi 1 toner lebih putih selepas 1 minggu. Rumah saya berhak mendapat yang terbaik. Sebab itulah saya pilih krim serbaguna Cif. Cif menghapuskan kotoran degil di dapur, di tandas, di ruang tamu dan banyak lagi permukaan. Rahsia saya untuk membuat telur dadah yang lebih lazat. 2 biji telur dan 1 sudu besar mayonis sebenar Lady's Choice. Lebih berkrim, lebih kebu. Lady's Choice, makanan biasa, kelazatan luar biasa. Gadis suka wangian yang harum. Hebat tak? Setakat bau wangi aja tak cukup jika ada kesan pada pakaian. Nivea for Men Black and White bukan saja harum menawan, ia juga menyerap pantas tanpa bahan kimia yang meninggalkan kesan. Ia menghalang kesan putih dan mengurangkan kesan kuning. 2 kali perlindungan, 2 kali keyakinan. Hebat tak? Nivea for Men Black and White, what men want. Pelik tapi sedap musim baru dibawakan oleh Menang Glassware bersama Zaibo dan selebriti popular dengan menu-menu yang lazat dihidangkan dari set periuk apiware dengan kaca yang berkualiti buatan Perancis. Pemanggang dan periuk ajaib. Jenama ikan dengan masakan ajaib yang pasti memikat selera. Pelik tapi sedap setiap Ahad 12.30 tengah hari di TV1. Menang Glassware, mudah digunakan, kesihatan diutamakan. Saya nak cari nama yang sihat. Minum jus oren, makan apple. Memang sihat. Tapi asid makanan tu boleh mengakhiri nama gigi. Ya ke? Kita
tu masih guna ni. Ubat gigi Dali Dwi Aksi Pelindung Enamel dengan 3 kuasa pelindung gigi. Menghadang, mengekalkan, menguatkan daripada kesan-hakisan asid. Lagipun, ya, segar Dwi Pudina. Ubat gigi Dali Dwi Aksi Pelindung Enamel. Dali memenuhi segalanya. Cetuskan kemeriahan tanpa henti di Carnival Cyberjaya. Tetapkan janji temu anda pada 5 dan 6 April 2013 bertempat di Persiaran Semarak Api. Keriangan menanti anda di Carnival Cyberjaya Malaysia, the premier ICT hub. Assalamualaikum. Salam. Mak mana kak? Biasalah dekat atas tidur. Allah. Farisha, telefon. Tak apa kak, Farah ambil. Kak, minta maaf kak, tak sempat jawab. Mati pula. Mami yang telefon. Mami telefon? Ish, kenapa pula Mami telefon? Tak sedar hati Farah ni. Sekejap, akak telefon balik. Waalaikumsalam. Mami, kenapa Mami? Farah dekat sini. Ya Allah, macam mana Nenek boleh masuk hospital Mami? Nanti Risha bagi tahu Farah. Assalamualaikum. Kenapa dengan Nenek kak? Nenek terjatuh dah berbelai. Mak Ayah jumpa. Sekarang kat hospital. Masalah ni asyik panggil nama kita dua. Asalnya kita kena balik KL lah. Kak, Farah nak sangat jumpa Nenek. Tapi Farah takut dengan Papa dengan Abang. Tak apa. Tak payah risau. Kakak ada. Alhamdulillah, dapat juga Nenek jumpa dengan cucu-cucu Nenek. Nenek rindu sangat Farah. Risha. Nenek, kami pun rindu sangat Nenek. Nenek jangan risau. Farah dah bercakap dengan doktor. Doktor bagi tahu yang kaki Nenek tersilus sikit je. Mungkin esok lusa dah boleh keluar. Riz mana? Tak sampai lagi ke Risha? Nenek jangan risaulah. Abah Riz dalam perjalanan lah tu. Alah, eloklah kalau macam tu. Biarlah Nenek baring dulu ya. Tadi ni. Jajan. Kak, Farah minta maaf ya. Farah terpaksa cakap macam tu tadi. Tak nak Nenek risau pula. Kak, Farah nak pergi tandas jap cuci muka. Lepas tu Farah nak pergi kafe beli air jap. Akak nak kirim apa-apa? Boleh lah. Teo ais. Tak apa. Farah ada duit lagi. Zaid bagi upah kutip buah hari tu. Kita tak tiba-tiba salam. Tak ada niat pun. Nak kerja mana awak?
Farah salah tingkat tadi tu lambat sikit. Tak apa. Farah dah beli air ni, dah cukup bayar. Mana yang lain, Farah? Oh, Mami telefon tadi dia kata datang lewat malam sikit dengan Papa. Kenapa? Akak nak balik ke? Akak nak mandi lah. Tapi mungkin akak tak datang balik. Sebab akak tak ada kenderaan. Esok pagi baru akak datang. Kamu tak ada kereta pula? Abang kan ada kereta? Kalau keadaan nenek macam ni, boleh tak sayang balik rumah kita? Boleh. Tapi dengan syarat Farah kena ikut sekali. Tak boleh. Saya takkan benarkan. Kalau macam tu Farah balik rumah saya ke? Baik. Saya boleh tinggalkan rumah tu dengan dia. Tapi abang tak nak sayang rapat sangat dengan dia. Dia ni ada 100,000 niat busuk dalam hati dia tu. Abang tak nak dia buat apa-apa kat sayang sebab abang sayangkan sayang. Faham? Alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan bagaikan telah ditakdirkan. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakah menahan onak beribu? Hatiku semakin terluka bila setiap. Tunggu apa lagi? Masuklah. Tadi abang telefon sayang. Sayang tutup telefon ya. Saya matikan sebab ada kuliah. Lepas tu saya lupa nak hidupkan balik. Terima kasih. Sakit lah. Tak maaf ya. Geram sangat hati sayang tu. Kalau boleh rasa nak gigit. Sayang, kita balik ya? Memanglah saya nak balik. Habis nak pergi mana lagi? Balik rumah kita lah. Mak yang dengan Pak Dula kan tak ada. Sebab dia orang pergi kenduri kahwin dekat Senawang. Jadi saya nak baliklah rumah sewa saya. Alah Farah nak ikut sekali, saya suruhlah dikemaskan baju saya semua. Yalah, apa salahnya? Kalau kita tinggal 2 orang je kat rumah tu. Rumah tu kan rumah kita. Cik Farisha, saya cakap dengan awak ni. Masalahnya saya tak bersedia lagi nak tinggal kat rumah tu. Jadi saya harap Encik Faris tolonglah hormat pendirian saya. Hantar saya balik rumah sewa saya. Ya. Sama banyak dengan botol 2 liter dan harganya 30% lebih jimat. Mak lain pictures bagusnya satu lagi Eco-Softtek. Siap. Siap. Terima kasih. Datang lagi ya. Assalamualaikum. Zaid, aku dah pergi tanah ya. Sakit perut lah. Cepat sikit. Tu, cik abang kau dah datang.
Ganggu? Tak ada. Nak makan mi ke? Nak makan ke? Kenapa pasal berkerut dahi tu? Sakit kepala sikit. Encik Faiz demam ni. Tunggu jap. Mila. Right. Aku nak hantar Encik Faiz pergi klinik jap. Kenapa? Dia demam panas. Kau tolong jaga. Okey. Elok. Jom. Gimana? Saya bawa Encik Faiz pergi klinik. Tak payahlah. Jomlah. Mila, tengah apa tu? Arish demam. Abang Arish demam? Terusan tak? Tak, Arish kata badan dia panas tu mau pergi klinik tu. Patutlah muka sakit je. Habis tu orang tak sakit muka je. Dia tanya mana pasal? Dah. Cuba. Bunga-bunga yang bertaburan, alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan, bagaikan telah ditakdirkan. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakkah menahan onak beribu? Semakin terluka bila setiaku kau permainkan. Mengapa harus sengsara bila cinta dalam genggaman? Cinta kau dan aku mungkin kau bersatu, kepadanya ku pohon restu. Tunjukkan jalan yang terang untukku. Cinta ada cerita penuh ranjang yang berliku. Ku tabah, ku harungi jua dugaan cinta kau dan aku. Mengapa harus sengsara
bersatu. Kepadanya ku pohon restu, kembalikan dia padaku.
berikan. Luhurnya satu percintaan, bagaikan telah ditakdirkan. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakah menahan onak beribu? Semakin terluka bila setiapku kau permainkan. Mengapa harus sengsara bila cinta dalam genggaman? Desir pasir di padang tandu. Dan sejak bila pula saya kena bagi tahu Encik Faris saya nak pergi mana? Risha kena bagi tahu dengan abang. Abang ni suami Risha. Risha kena minta keizinan daripada abang dulu, faham tak? Cinta yang rumit. Kak Risha, bangun Kak Risha. Kalau jadi apa-apa pada anak dan isteri aku,